Sedia semua? Khwarizmi, tahu tak bahagian air ada berapa? Tahu ada 4. Salah, ada 5. Jom kita kenali bahagian-bahagian air yang ada. Apakah bahagian air yang pertama? Mutlak. Air yang kekal sifat, asalnya ciptaan Allah. Wuduk dan mandi guna yang ini, hukumnya suci menyucikan. Hukumnya suci menyucikan. Apakah bahagian air yang kedua? Musyammas, dalam bekas berkarat, dijemur matahari sesuai negara panas, makruh guna pada badan. Hukumnya suci menyucikan. Hukumnya suci menyucikan. Apakah bahagian air yang ketiga? Mustakmal, air kurang 2 kolah untuk wuduk, mandi wajib, tidak ubah bau, warna dan rasa. Hukumnya suci tak menyucikan. Hukumnya suci tak menyucikan. Apakah bahagian air yang keempat? Muqayyad, air berubah bau, warna dan rasa, mengubah nama juga seperti air kopi dan air sabun. Hukumnya suci tak menyucikan. Hukumnya suci tak menyucikan. Apakah bahagian air yang kelima? Mutanajis, air kurang 2 kolah, ada najis di dalamnya walaupun tidak ubah sifat air. Kalau lebih 2 kolah juga ada najis dan ubah sifat air. Hukumnya tak suci, tak menyucikan. Hukumnya tak suci, tak menyucikan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selesai sudah rehla ibadah kita pada hari ini. Jom kita buat aktiviti yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi episod akan datang.